apa? Memanglah kata yang utamanya kita baca pelajari sirah Rasulullah. Tapi kita hari ini kalau kita tanya dalam hati kita, adakah kita mampu untuk contohnya mengikuti Rasulullah? Itu mungkin soalan. Baginda sebaik-baik manusia, ahsan apa kita kata contoh. Wa inna ala khuluqin azim, wa inna ala khuluqin azim. Akhlaknya yang paling agung, paling mulia. Dan juga akhlak baginda SAW itu disebut dalam hadis sebagai Al-Quran kana khuluq Al-Quran. Dan banyak-banyak lagi lah contoh-contoh tentang kepribadian Nabi yang itu dibicarakan di dalam yang Sirah Nabawiyah dan juga Asy-Syama'il Muhammadiyah. Tetapi untuk kita generasi yang kita sebut sebagai akhir zaman ni kan. Akhir zaman ni cerita pasal Ma'juj kan. Dan Batul Ard dan sebagainya. Tapi akhir zaman kita ni dalam masa yang sama kita kena mencari orang yang boleh mudah untuk kita mencontohi ataupun mengikuti, iaitu ialah para sahabat yang dekat kepada baginda dan mereka ini bukan Nabi. Dan walaupun mereka ini bukan Nabi, mereka diberikan keutamaan darjat di sisi Allah Ta'ala kerana mengikuti dan merapat dekatnya hidup dengan Nabi SAW. Tidak-tidaknya begitu. Jadi kita mempelajari ini sebahagian untuk mencapaikan tujuan itu. Allah mudah-mudahan ada. Ada lagi pertanyaan, kenapa tidak dibincangkan sahabat-sahabat yang lain dan kita kuliahkan sebelum ini? Sahabat-sahabat ini ada ramai. Dan beribu-ribu, ada yang puluh ribu negaranya. Jadi ada sahabat yang sempat berjumpa Nabi, ada sahabat yang tak sempat jumpa Nabi, ada sahabat yang lahir-lahir kecil lagi. Dan sirari sahabat, ada sahabat yang dah tua. Jadi 4 orang khalifah ini menjadi sahabat utama kerana mereka ini hidup kata membesar dalam dakwah Nabi SAW daripada mula wahyu diturunkan sehinggalah baginda. Itu yang utamalah. Baik, kita kembali kepada cerita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Al-Imam Suyuti Tarikh Khulafa menceritakan ada satu bab yang khusus untuk melayakkan. Ini bukannya kita kata apa? Ini para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, para ulama terutama Imam Suyuti betul keutamaan yang ada pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang disepakati oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah jamaahnya. Iaitu berkenaan dengan istimewa yang ada pada beliau ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan menyebut tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pagi tadi saya dengar radio di dalam kereta, ada sesi radio tu tanya apa, dia macam ada kuis lah. Apakah sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran? Bila speaker, sahabat bin surah Al-Ahzab. Namanya disebut dalam Al-Quran. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, dia tidaklah disebut namanya secara terus di dalam Al-Quran, tetapi kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan itu berkenaan saya pernah melihat dirinya diturunkan Al-Quran yang tidak tertata dan tidak mengenai orang-orang yang mengenai dirinya diturunkan Al-Quran yang lengkap dan tersusun dengan yang boleh polimer. Dia bukan saja akhir dalam alim dalam tarikh, tapi juga dalam hadis. Dalam kisah Abu Bakar ini berdasarkan ada pada beliau bagi tahu beliau mengumpulkan satu dengan sahabat yang kaitan dengan. Dalam perbahasan ini saya akan meringkaskan dari apa yang saya ambil dari antara yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim."
Ithnaini idhuma fil ghari dia ialah salah seorang dari dua ketika yang berada di dalam di waktu itu berkata kepada tahap temannya, janganlah kamu bersedih, Allah kaum muslimin sepakat bahawa sahabat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kedengalah atau berkaitan dengan dan kalau dalam ayat alum Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang Allah Ta'ala, maksudnya maka Allah menurunkan ketenangan kepada Allah. Dia berkata ketenangan yang diturunkan ialah kepada Abu Bakar sebab Rasulullah tidak merasa, Allah tidak pernah tidak merasa tenang. Ayat lain Allah menurunkan itu adalah maka kerana pada waktu bimbang sedangkan baginda tidak pernah tak rasa tenang, tidak pernah tidak tenang. Nabi SAW biasa buat. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf dengan satu selendang dan 10 awak. Lalu dia bebaskan Bilal dengan harapan mendapat redha Allah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah tentang perbuatan Abu Bakar itu. Sesungguhnya maksudnya usaha kamu sekian memang Abu Bakar, Umayyah dan Ubay bin. Dia cerita dia ayat ini kalau tadi kita tanda surah At-Taubah ayat dan ayat yang kedua yang diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar adalah surah Al. Ceritanya adalah berkaitan dengan perbuatan 3 orang. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin. Jadi Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah kan? Dan membebaskan Bilal, merdekakan Bilal bin Rabah. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Amir bin Abdullah bin Zubair yang berkata, Abu Bakar memerdekakan hamba-hamba di dia membebaskan hamba-hamba perempuan sudah mereka memeluk. Ayah hanya berkata, wahai anakku, saya lihat engkau memerdekakan apa kamu tidak membebaskan lelaki yang dapat. Bakar berkata, wahai ayahku, dengan tahukan apa yang ada di sebabkan kalau kita lihat dalam sirah kita ada cara untuk lemahkan dengan dia tahu orang yang lemah ketika itu ramailah dan tidak dinafikan para lingkungan Islam rasakan itulah dia rasanya tidak memandang
letakkan. Dan dalam masa yang sama ada juga tokoh-tokoh sahabat besar yang dengan kata lain seorang hamba boleh jadi bangsawan langsung. Dia apabila Abu Bakar As-Siddiq mengetahui yang kemudian hamba ini kanan utamanya Irah dan ramai semua. Mereka diseksa. Dan Abu Bakar As-Siddiq datang merdekakan, beli. Dia gunakan harta yang dimiliki sehingga kan ayah dia Afah Bakar ni dah tu ayah Abu Bakar tak fikir benda dunia apa yang kita dapat pahala yang ada di sini. Apakah yang paling lah orang tanya lah benda ni tapi sama lah macam Abu Bakar As-Siddiq kata Amir bin Abdullah bin Zubair kata sebahagian keluarga saya mengatakan kepada bahawa ayat ini pun mengenai Abu Bakar iaitu hadis ayat. Adapun orang yang memberikan hartanya dan amma man a'taqa bil semua bukan kepada perbuatan takkan Ibnu Abi Hatim At-Tabarani meriwayatkan dari Ummah bahawa Abu Bakar membebaskan hamba yang semua diseksa kerana apa? Lalu turunlah ayat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok soal lain. Wal-layli idza yaghsha. Okey. Start daripada tadi 5 ayat 5 kan. Fa amma man a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Ayat 17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa daripada api neraka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan mengeluarkan harta dia untuk yatazakka, membersihkan jiwanya. Itu semua kalau kita lihat dalam konteks ini dan menurut tafsir bahawa ia ditujukan
ataupun merujuk kepada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Bazzar meriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair, beliau berkata, dan ayat yang ke-19 surah Al-Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Itu adalah mengenai Abu Bakar juga. Maksudnya apa? Kita kata apa yang diberi Abu Bakar tu menggunakan nikmat yang dia ada, hartanya, tanpa dia mengharapkan balasan daripada apa yang dia lakukan. Semuanya merujuk pada Abu Bakar. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Abu Bakar tidak pernah bersumpah dengan satu sumpah pun sehingga Allah Ta'ala menurunkan tebusan atas sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Okay, ni. Kira dah, okay. Tadi selesai. Maksudnya, daripada surah Al-Lail itu ada, boleh kata majoriti, kebanyakan ayatnya dirujuk kepada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Tadi surah At-Taubah, yang kedua tadi surah Al-Lail. Kemudian Al-Bazzar dan Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Usaid bin Safwan, salah seorang sahabat, dia berkata, Ali berkata, dan orang yang membawa kebenaran iaitu Nabi Muhammad dan membenarkannya Abu Bakar As-Siddiq. Surah Az-Zumar ayat ke-33. Ia merujukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Asakir berkata, demikianlah riwayat menyebutkan bil-haq, sedangkan dalam Mushaf Utsmani tuliskan bis-sidqi. Mungkin ini adalah qiraat Ali. Maksudnya nak katakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-33 menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran dan yang membenarkan ataupun yang menjadi mula-mula membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Surah Az-Zumar ayat 33. Kemudian ayat yang lain kalau kita lihat, ni kita tengoklah satu persatu, dia macam hadis pula, tapi kita nak tengok riwayat yang menyatakan tentang ayat Al-Quran yang diturunkan mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ayat yang berikutnya dari surah Ali Imran ayat 159. Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ayat 159. Dia berkata ayat ini diturunkan mengenai Abu Bakar dan Umar. Maksudnya ada kaitan lah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan daripada Ibnu Syawzab, dia berkata, dan bagi orang yang takut pada saat menghadap Tuhannya ada dua syurga. Ayat surah Al-Rahman ayat ke-46. Ayat ini diturunkan mengenai Abu Bakar. Maksudnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dan dikurniakan kepadanya dua syurga. Banyak lagi ayat ni kalau kita tengok boleh. Okay, surah Al-Ahqaf kita, surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Yang seterusnya, yang terakhir ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 16. Kita baca kat sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasayyana al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza bada ashuddahu wa balagha 40 sanah. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sehingga akhir ayat yang mana menurut Ibnu Asakir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata ayat ini diturunkan mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Sini dia ada kaitan dengan sebab nuzul. Dan yang terakhir, Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, dia berkata, seluruh kaum muslimin mendapat
Kan? Jap. Okey, dalam ayat yang lain, surah At-Taubah ayat ke-40. Maksudnya jika kamu sekalian tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Iaitu ketika orang kafir musyrikin mengeluarkan dari Mekah, sedangkan dia adalah salah seorang dari dua orang yang ketika keduanya berada di dalam gua. Ini ayat yang terakhir lah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menyebut peranan ataupun jasa sumbangan yang dimainkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah tatkala semua orang ataupun ketika itu kaum Quraisy menolak, menyisihkan baginda, yang ketika itu Abu Bakar seorang saja bersama dengan Nabi SAW menemani baginda dalam peristiwa hijrah ketika itu. Itu antaralah banyaklah. Kalau kita lihat dalam hadis Fadail banyak tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini banyaklah, ini lebih kepada hadis lah. Okay. Kemudian kita pergi kepada topik yang kedua pula, iaitu berkaitan dengan pujian ataupun ungkapan para sahabat dan salafus soleh tentang keutamaan Abu Bakar. Al-Quran dah, hadis dah, hadis pun sudah, dan ini kita cerita tentang pengakuan sahabat-sahabat berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab berkata Abu Bakar adalah pemimpin kami, Sayyiduna. Kan? Jadi sebab itu kita kata untuk Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali itu semua kita sebut Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hatta Nabi Muhammad sendiri kita sebut Sayyidina. Itu adalah kita kata tanda penghormatan. Tapi yang ini dalam kalangan para sahabat, Umar Al-Khattab sendiri mengakui bahawa Abu Bakar adalah paling utama dalam kalangan mereka. Al-Imam Baihaqi dalam Asy-Syu'ab Iman kitabnya meriwayatkan daripada Umar bahawa beliau berkata, andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh keimanan penghuni bumi, maka nescaya keimanan Abu Bakar akan menjadi lebih berat daripada keimanan mereka. Ini pengakuan daripada Umar bin Al-Khattab. Kata apa? Kita kata kita tak boleh bayangkanlah, tak boleh sampai ke tahap itu. Mungkin sebabkan kita dah lama tak baca, dah lama tak dengar, jadi kita menganggap benda ni remeh. Sedangkan para salafus soleh, para sahabat-sahabat semua, mereka menyaksikan bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq, bagaimana ketabahan dia, bagaimana ketekunan, keteguhan iman dia. Itu yang menjadikan sebagai satu benda yang tidak boleh dicabar oleh para sahabat yang lain sendiri pun akui tentang keutamaan ini. Ini diumpama kalau ditimbang semua keimanan seluruh penghuni bumi tak dapat nak sama dengan keimanan Abu Bakar Siddiq. Ibnu Khaythamah dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaiduz Zuhud meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang awal selalu melakukan kebaikan. Apa-apa saja kebaikan pasti akan didahulukan ataupun dilakukan mula-mula sekali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu kisah, kalau kita baca dalam sirah, ketika mana peristiwa boikot, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di Mekah. Jadi mereka semua terpaksa mengasingkan diri ke satu tempat namanya Syi'ab Abi Talib di Mekah lah. Mereka semua tak boleh nak bertransaksi, tak boleh nak jual beli, tak boleh nak berkira. Memang kita boleh bayangkan sebagaimana yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza. Itu dah berlaku kepada Rasulullah dan umat Islam ketika mana peristiwa pemboikotan itu. Mereka tidak boleh apa, mereka terpaksa tahan, menanggung keperitan, tak ada makanan, tak ada rawatan dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama, dalam kalangan para sahabat itu ada yang kita maklumlah, ada sahabat-sahabat yang masih lagi berniaga. Antaranya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar sendiri pun ada buat perniagaan waktu itu. Nak dijadikan cerita, mereka ini istilahnya menyeludup masuk sumbangan. Istilahnya mereka masih lagi berusaha membawa bantuan makanan kepada kaum muslimin di Syekh Abu Talib tu,
sembunyi-sembunyi, tak nak bagi tahu, tak nak bagi kantoi lah dengan geng-geng Quraisy. Jadi dalam kalangan sembunyi-sembunyi itu pun ketika itu nak kata cerita hadis hadis yang yang kata Umar ni kata, Umar ni sembunyi-sembunyi lah, punyalah sembunyi-sembunyi dia nak bawa dia punya bantuan tu, tiba-tiba tersempak dengan Abu Bakar, punya Abu Bakar dah kat depan dah. Lepas tu kat situlah keluar ungkapan Umar ni, dia kata Abu Bakar adalah orang yang selalu awal melakukan kebaikan. Maksudnya kita tak dapat nak menandingi lah, apa-apa je mesti Abu Bakar Siddiq akan lebih ke hadapan. Itu antara peristiwa je lah. Dan banyak lagi sebenarnya. Okay. Okay, boleh kita tengok lagi. Dalam riwayat yang lain daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar mengatakan kepada saya, iaitu Umar mengadu kepada Rasulullah, bahawa tidak ada satu kali pun saya berlumba dalam melakukan kebaikan kecuali saya selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Ini sama dengan kisah tadi lah. Sampai kan Umar mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ni tak boleh nak kalahkan Abu Bakar lah melakukan kebaikan. Punyalah kata-kata Abu Bakar ni seorang yang terkehadapan. Jadi mudah-mudahan kita baca, bila kita baca ni kan, mungkin ada setengah kata mempertikaikan, oh mereka ni lain lah, kita ni lain kan. Kan? Tapi apa yang kita boleh ambil ibrah daripada membaca kisah-kisah mereka ini, supaya dia dapat membentuk diri kita. Dan setidak-tidaknya adalah sifat seperti itu, yang mungkin tak dapat semua, kita adalah sebahagian sifat-sifat yang kita boleh contohi. Sebab hari ini kalau kita lihat, umat Islam sekarang ni sudah diberikan label-label yang buruk. Umat Islam ni sudah dianggap sebagai, kita kata, satu kumpulan ataupun satu golongan manusia yang pertama tidak progresif, terkebelakang, mundur, ganas, tak bertamadun. Benda ni masih lagi berjalan. Walaupun pada zaman, pada tahun sebelum ni kita bimbang dengan istilah Islamofobia. Tapi hari ini benda ni masih lagi berlalu, masih lagi berjalan. Dan tanpa kita sedari juga, sedikit demi sedikit umat Islam sendiri yang ke arah itu. Meninggalkan sifat-sifat yang baik. Menonjolkan tingkah laku yang tidak baik. Meninggalkan amalan agama. Bergaduh bersama sendiri. Itu benda-benda, kita kata benda itu dah jadi sebahagian daripada kehidupan umat Islam hari ini. Terkaitlah dengan apa yang berlaku di Sudan. Kita doakanlah semoga saudara kita di Sudan itu mendapat keamanan juga. Itu sesama umat Islam tu. Berlaku di antara dua puak Islam yang berperang. Saling membunuh sesama sendiri. Masing-masing nak membolot kekayaan negara. Ada yang kata ni nak ada emas. Berperang nak ambil emas dan sebagainya. Itu sesama orang Islam. Jadi bangkitlah pula isu, ni orang Islam ni bergaduh bersama sendiri kan, berbunuh-bunuh. Orang Islam yang bunuh orang sendiri kan. Jadi itu kita kata banyak benda lah yang kita kena baiki sendiri. Walaupun kita lihat orang yang bukan Islam, terutamanya Barat, mereka dah tak ada dah lancar perang seperti mana yang diserang kepada Iraq. Mereka tak ada dah lancar perang kepada umat Islam seperti mana yang berlaku kepada Afghanistan. Tak ada. Sekarang ni apa yang ada, kita berhadapan dengan kita sendiri. Seperti mana dalam kumpulan-kumpulan Islam sendiri dah. Jadi kita minta jauhlah daripada perkara-perkara tersebut yang merugikan. Jadi caranya dengan kita membaca lah. Cuba menghayati bagaimana para sahabat yang utama ini mereka bersikap. Umar Al-Khattab walaupun dia pun ada kelebihan, dia tak adalah rasa macam aku ni, dia tak puas hati sebab memang dari sudut itu memang dia rasa tabik lah kita tak adalah nak kata nak menjatuhkan Abu Bakar ke nak sebab istilahnya menjatuhkan Abu Bakar, memburukkan Abu Bakar, tak ada. Mereka sama-sama mulia, mereka sama-sama bahagia dengan kelebihan sahabat-sahabat mereka. Apa salahnya kan begitu kan?
Bahkan kalau dalam satu riwayat yang lain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri berkata, orang yang paling baik setelah Rasulullah ialah Abu Bakar dan Umar. Datang daripada mananya Umar jahat? Datang daripada mananya Abu Bakar jahat? Ni Sayyidina Ali yang kata. Kan? Ada ni, ada setengah fahaman-fahaman ni kata, oh, Ali lah yang paling mulia, yang lain semua tak baik. Sedangkan dalam riwayat ini, Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan, mengakui kemuliaan dua orang sahabat mereka. Ada azan kan? Wah, tu bunyi telefon. Agak tadi. Ada isyak. Lepas 9 minit. Kita laluan azan kan? InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, saya tutup dengan dua riwayat yang menutup topik ini pada malam ini. Riwayat yang pertama berkaitan dengan keutamaan yang khusus ada pada Abu Bakar, tidak ada pada sahabat yang lain. Ini diriwayatkan daripada Al-Imam Ad-Dainuri dan Ibnu Asakir. Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala memberikan kekhususan kepada Abu Bakar dengan 4 perkara yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Beliau ialah As-Siddiq. Sebelumnya belum ada orang yang bernama sedemikian. Beliau adalah sahabat Rasulullah di dalam gua. Beliau adalah teman yang sangat melakukan hijrah. Dan yang terakhir, Rasulullah memerintahkan beliau untuk menjadi imam solat memimpin kaum muslimin saat baginda masih hidup. Ini keistimewaan yang ada pada Abu Bakar. Keutamaan yang menunjukkan bahawa beliau utama dari sudut, kita kata, kesenioritiannya, kedekatan dengan baginda, kealimannya yang tidak ada pada sahabat yang lain. Bukan apa? Kerana kita nak meletakkan kedudukan beliau pada tempatnya. Kerana ada golongan-golongan yang mencalakan, menjatuhkan maruah Abu Bakar As-Siddiq disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi para ulama, misalnya seperti Al-Imam Dainuri dan Ibn Asakir, menukilkan riwayat ini nak menjelaskan kepada kita bahawa inilah dia. Kita sepakat bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling utama, memiliki 4 keistimewaan yang tidak ada pada sahabat-sahabat lain. Itu yang pertama. Yang terakhir, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Musayyib, Muhammad bin Al-Musayyib, beliau berkata, kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah itu adalah seperti seorang menteri, wazir. Sebagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan, diberikan wazir, iaitu Harun, Nabi Harun alaihi salam. Beliau selalu diajak bermusyawarah dalam segala urusannya. Beliau adalah orang yang kedua dalam Islam, orang yang kedua di dalam gua, orang yang kedua yang ada di dalam kita kata camp pada saat perang Badar bersama Rasulullah, dan Rasulullah pun belum pernah mengedapankan orang lain lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Itu semuanya kita kata betapa mulialah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq yang kita tidak dapat menafikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada perjalanan kisah beliau, dan pada kuliah yang akan datang kita akan mula memasuki berkaitan dengan keperihalan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kehidupan beliau setelah berada bersama Nabi, mempelajari, mengamalkan, menghayati Islam bersama dengan Nabi selepas baginda meninggalkan para sahabat. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tampil menjadi seorang pemimpin hasil daripada didikan Nabi SAW, era kekhalifahan beliau, insya-Allah. Dan banyak benda yang kita boleh belajar daripada era kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini, kerana kita akan melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq melakukan pengaplikasian terhadap pembelajaran, pengajian beliau, penghayatan, kefahaman beliau dengan Rasulullah, supaya nak menunjukkan bahawa Islam ini boleh diamalkan walaupun Rasulullah itu sudah tiada. Jadi kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.